Bismillahirrahmanirrahim. Indah berkata musi awal datang, berharap dicelah pokok alat. Kemana sekadang selamat datang, awal bismillah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Fellow Akademi Sains Malaysia, kursi UNESCO at UKM, Komunikasi dan Kesempatan Sosial, pengarah pengasas kita. Yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Suhaizah Hanim Datuk Muhammad Zaidani, pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz UAC Universiti Malaya. Yang berusaha Profesor Dr. Ahsan Ali Ghulam Hassan, Profesor Ejang Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz UAC Universiti Malaya. Yang berusaha Encik Muhammad Ibrahim, Perancang Bahasa, Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berusaha Puan Samsiah Abu Bakar, Wakil Perpustakaan Peringatan Sahabat Universiti Malaya. Tetamu jemputan seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program bedah buku UAC 1.0 bertajuk Pembangunan Estadi dan Pembasmian Kemiskinan, anjuran Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz Universiti Malaya. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormat yang menjemput Saudara Muhammad Nur Fadlinuddin daripada Pusat Pembangunan Pengajian Pembangunan Ulu Aziz Universiti Malaya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis bedah buku UAC 1.0 hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah pimpinan kami ini. Berikanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, berikanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mengharungi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan acara majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Suhaizah Hanim Datuk Muhammad Zaidani, pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz Universiti Malaya, untuk menyampaikan ucapan akhir beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, yang berbahagia Profesor Dr. Samsul Amri Baharudin, Fellow Akademi Sains Malaysia, dan menjadi kita punya hadiah orang penting kita untuk program ini, yang bersama Profesor Dr. Ahsan Ali Ghulam Hassan, Profesor Ejang di Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz, yang berusaha Encik Muhammad Ibrahim, Perancang Bahasa, Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang berusaha Profesor Marcus Cahmudi Siwa, sama juga Profesor Ejang di Pusat Pengajian Pembangunan Ulu Aziz, dan rakan-rakan sekalian. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita walaupun dalam ruang yang kecil,
walaupun agak maksudnya tidak ada di tempat yang agak megah ya, tapi alhamdulillah kita masih berada di sini bersama-sama ingin meraihkan satu program yang berbentuk ilmiah ya, wacana ilmiah, yang mana kita cuba nak membedah satu buku penerbitan daripada Pusat Bahasa dan Pusaka yang bertajuk Pembangunan Lestari dan Pembasmian Kemiskinan ya. Dan saya sepertinya ingin mengucapkan ribuan banggaan kepada Yang Berbahagia Datuk kerana sudi datang hadir pada pagi ini sebagai pengulas untuk program pagi ini membedah buku, dan juga tinggi ucapan terima kasih kepada penulis-penulis buku, terutamanya kepada para editor iaitu Prof Hassan, Prof Chamuri dan juga Dr. Ferry, kerana mereka lah adanya program pada pagi ini ya. Dan tujuan membedah buku ini terlihat tajuknya adalah Pembangunan Lestari dan Pembasmian Kemiskinan. Tentunya agak very significant pada masa sekarang, lebih-lebih lagi apabila Yang Berbahagia PM kita telah melancarkan berbagai inisiatif ya untuk membasmi kemiskinan kepada tahap kosong ya, ataupun zero poverty. Dan kita lihat agak relevan juga dengan pembangunan lestari ataupun SDG, yang mana poverty itu sendiri menjadi SDG yang pertama ya, poverty eradication. Dan tentunya di UAC kami menekankan research, pendidikan, kajian, wacana ilmiah, public lecture dan sebagainya yang bertujuan untuk menerapkan aspek-aspek dari segi penekanan dasar dan juga pembangunan komuniti dalam membasmi kemiskinan. Dan kami di UAC juga buat masa kini terlibat secara langsung dengan program-program yang berbentuk praktikal ya, yang berbentuk untuk membangunkan miskin tegar di kawasan wilayah persekutuan. Dan tentunya ini segandingan dengan apa yang Prof Hassan dan juga tim dan juga para penulis buku yang telah berjaya untuk mendapatkan satu buku yang agak-agak penting, bukan sahaja untuk para akademik tapi juga boleh digunakan untuk sekalian komuniti yang mengharapkan bagaimana kita boleh mencadangkan jalan penyelesaian untuk mereka keluar daripada kelompok kemiskinan. Kita lihat di sini ya, buku tersebut terdiri daripada pelbagai kaedah. Ada yang menggunakan kaedah kualitatif, ada yang menggunakan kaedah kuantitatif, dan hasilnya adalah tentunya ia bukan sahaja kepada menjurus kepada penyelesaian akademik, tapi boleh membantu ya para komuniti ini untuk melihat bagaimana kita secara tidak langsung membantu mereka untuk keluar daripada kelompok kemiskinan ini ya. Dan program pagi ini bukan sahaja untuk kita berkongsi, tapi kita akan mendengar apakah pandangan daripada Profesor Datuk Ulung kita ini mengenai pandangan beliau mengenai dapatan daripada buku ini untuk kita kemungkinan boleh ditranslatekan kepada aktiviti yang berbentuk praktikal, bagaimana kita boleh keluar sana membantu mereka. Saya secara kasarnya, secara dasarnya saya bukan daripada bidang kemiskinan, saya bidang daripada rantaian bekalan atau supply chain. Tapi saya boleh kaitkan bahawa kepentingan rantaian bekalan itu kepada kemiskinan ya, kerana kita lihat sini kalau kita boleh pastikan living cost rendah dengan adanya satu rantaian bekalan yang cekap yang boleh mengurangkan kos sara hidup, tentunya ia menjadi salah satu peluang bagaimana kita boleh bantu secara langsung untuk mengurangkan kemiskinan di kawasan bandar ya. Dan tentunya semua penulis buku di sini ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing dari segi kepakaran masing-masing, dan kita sama-sama bersama-sama pada hari ini dengan pelbagai bidang dengan satu tujuan, dan insya-Allah di akhir daripada program ini kita akan mendapat satu kemungkinan boleh kita convertkan kepada tindakan yang lebih kepada praktikal, ataupun kita boleh bawakan sebagai satu policy brief ya kepada kerajaan, kalau itu mungkin boleh kita notahkan sebagai maklumat daripada program pada pagi ini ya. Dan saya juga ingin terima kasih kepada pihak pengurus, terutamanya kepada tim saya UAC, kerana ini adalah program yang terakhir pada bulan ini insya-Allah. Bulan ini saja kami ada 5 ataupun 6 program yang kami telah jalankan yang begitu agak aktif ya. Baru-baru ni kita ada program lebih kepada forum dan juga RTD untuk sustainability ya, SDG.
It was been done dekat kuartal di Putrajaya and it was very successful. So kaitannya apakah SDG ataupun pembangunan lestari dengan kemiskinan eksklusif adalah salah satu matlamat yang pertama yang terlihat di sini adalah itu menjadi kita punya tanggungjawab tanggungjawab untuk memastikan Malaysia ini bebas daripada kemiskinan. Dan tentunya dengan kehadiran Profesor Ulung kita pagi ini, sama-sama kita melihat apakah buku ini secara langsung boleh untuk kita mengaspirasikan matlamat tersebut, dan insyaAllah akan ada follow up tertentu. Dan saya difahamkan Prof. Hassan juga kini sedang menulis buku-buku beliau yang seterusnya. Dan bagi penulis-penulis Pak, kalau nak nyumbang lagi, insyaAllah Prof. Hassan mengalu-alukannya Prof. Kalau Prof. Datuk tu kalau ada nak buat buku, perancangan buku, saya rasa ramai para akademik sini mempunyai kelebihan untuk menulis dan juga meluahkan kepakaran masing-masing untuk sama-sama kita membantu dalam membasmi kemiskinan. Di akhir kata, insyaAllah kita harapkan bahawa hari ini ditolaknya kepada tanggungjawab kita dalam sama-sama bertangan-tangan. Dan saya harapkan semoga kita bertemu lagi di bedah buku di masa yang akan datang Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia dan Sri Profesor di atas ucapan yang disampaikan. Hadirin yang dihormati, sebelum kita meneruskan ke acara seterusnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada pagi ini. Profesor Dr. Hassan Ali Ghulam Hassan adalah seorang profesor di Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang perancangan ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan. Profesor Dr. Hassan Ali memperoleh ijazah PhD dalam perancangan pembangunan dari Universiti Liverpool pada tahun 2003, sarjana ekonomi daripada Universiti Malaya pada tahun 1995, ijazah sarjana muda perancangan dan pembangunan ekonomi kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1992 dan ijazah sarjana muda ekonomi dari universiti yang sama pada tahun 1991. Selain berkhidmat di UTM, Profesor Dr. Hassan Ali juga berkhidmat sebagai Profesor Ejam di Pusat Pengajian Pembangunan Buku Aziz UAC Universiti Malaya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Hassan Ali Ghulam Hassan untuk meneruskan sesi utama pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, Prof. dan Prof. Datuk Samsul, pesyarah saya dahulu di UKM. Walaupun saya bukan daripada fakulti sastra, daripada fakulti ekonomi, saya berminat untuk ambil Prof. Datuk. Saya ambil tahun 1989. Kemudian selepas itu saya hingga sekarang kami masih lagi publik. Kemudian yang bahagia, Prof. Datin Suhaizan, pengarah Buku Aziz Center, Encik Muhammad Ibrahim, Wakil Dewan Bahasa Pustaka, Puan Samsiah, Wakil Perpustakaan Universiti Malaya, Prof. Jamudi, Prof. Ulung, rakan editor Dr. Khairi, tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor, penulis buku dan semua yang hadir pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini Prof. Ulung akan mengulas buku
yang telah ditulis dan diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami sangat berbesar hati pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bersetuju untuk menerbitkan buku tersebut. Ada satu lagi buku juga tentang kemiskinan dalam proses penerbitan oleh Dewan Bahasa Pustaka oleh editor yang sama. InsyaAllah saya dimaklumkan akan diterbitkan dalam bulan 5, bulan 6 tahun ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya dengan hormat menjemput Prof. Ulum, Prof. Datuk Samsul untuk hadapan dan meneruskan majlis. Baik tuan-tuan dan puan-puan, isu yang akan dibincangkan hari ini adalah sekitar kemiskinan. Dan kita hari ini berada di Perpustakaan Pendeta Zahbah. Pendeta Zahbah pada sekitar 100 tahun dahulu telah mengulas tentang kemiskinan ini di Malaysia. Kemiskinan bukan sahaja berkaitan dengan wang, pendapatan yang diterima, tapi menurut Pendeta Zahbah, kemiskinan lebih daripada itu. Ia melibatkan faktor budaya, faktor rohani dan lain-lain. Dan sebenarnya perkara itu juga bersesuaian dengan kaedah-kaedah mengukur kemiskinan. Dan kita menggunakan kemiskinan pelbagai dimensi. Ia bukannya baru sebenarnya. Ia telah disebut oleh Pendeta Zahbah 100 tahun dahulu. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa ini. Apa ini tuan-tuan? Apa ini? Ini adalah sarung. Dan Pak Engku pada tahun 1965 telah memikirkan tentang kemiskinan. Dan Pak Engku memperkenalkan indeks sarung. Ini maksudnya indeks sarung. Dan Pak Engku juga memperkenalkan beyond daripada itu, per kapita sarung. Maksudnya, kalau satu rumah tu ada 3 orang, sarungnya mesti ada berapa, tuan-tuan dan puan-puan? Mesti ada 3 sarung. Kalau 2 sarung saja, maksudnya ada 1 orang tak ada sarung. Sama ada melekat atau kain batik. Ya? Dan itu adalah asas kepada pendapatan garis kemiskinan yang digunakan sehingga sekarang. Pendapatan garis kemiskinan adalah pendapatan asas yang mesti dimiliki oleh semua isi rumah untuk keperluan harian. Maksudnya Pak Engku telah melihat sejak tahun 1965 lagi kena ada satu asas untuk mengukur pendapatan garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan terkini 2022 ialah 2,589 pendapatan garis kemiskinan. Baik, tuan-tuan dan puan, kemiskinan telah menjadi dasar kerajaan sejak dahulu lagi. Daripada kadar kemiskinan sekitar 65% berkurangan sehingga kini hanya sekitar 0.2 hingga 0.3%. Yang bermaksud kita telah melalui pelbagai dasar-dasar pembasmian kemiskinan. Dan Pak Engku sendiri terlibat sejak tahun 1971 merangka dasar-dasar kemiskinan yang berkaitan dengan dasar ekonomi. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di Perpustakaan Zahbah dan program yang dianjurkan oleh Pusat Pembangunan dan Oasis. 2 orang individu yang telah banyak berjasa dalam pembasmian kemiskinan di Malaysia. Saya ingat saya akan terus serahkan kepada Prof. Ulum berkenaan dengan buku ini. Prof. Ulum, buku ini meliputi 21 bab dan semuanya
berkisar tentang kemiskinan, pembangunan lestari, bandar luar bandar, antara jenderal, antara pekerjaan dan lain-lain. Saya gerahkan kepada Prof. Ulum untuk ulasan selanjutnya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha warah pengajian pusat pengajian pembangunan kualitas Profesor saudara Asam dan juga saudara Rahim daripada Lombok sana. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mengkaji mengenai kemiskinan ini daripada ijazah asal saya di Universiti Melayu, tapi dari sudut antropologi dan sosiologi. Penyelidikan saya seksional. Jadi ini semua berhampir dengan isu-isu kemiskinan, sama ada dari segi akademik ataupun politik. Dan masa saya mengkaji untuk sarjana, saya mengulas mengenai rancangan Malaysia tersebut dari segi teori dan juga dari segi pelaksanaan. Salah satu bab dalam buku itu adalah mengenai kemiskinan yang rencana penyelesaian kemiskinan yang disarankan oleh kerajaan melalui rancangan Malaysia Kedua. Bila saya membuat PhD, saya pun bukan kena kemiskinan secara langsung, tapi melihat politik dalam proses penyelesaian kemiskinan. Jadi dari satu segi, jalur minat saya terhadap kemiskinan itu bukannya semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial. Karena kita tahu kemiskinan itu boleh diukur secara objektif, poverty line, atau ada yang dikatakan relative poverty, kemiskinan relative, food, clothing and shelter. Ini ukuran-ukuran yang dianjurkan oleh Sussex University dahulu. Tetapi yang lebih menarik pada saya ketika itu ialah membaca tulisan, kalau ada waktu cek dalam Google, Charles Booth, B-O-O-T-H, Charles Booth, yang melakarkan satu peta London, menentukan di mana rumah orang miskin. Itu akhir tahun 1870 itu ya. Jadi menarik kepada saya soal kemiskinan ini dikaitkan dengan apa? Secara epistemologinya, saya ilmu dia kan dikaitkan dengan perindustrian. Kita sebut 4.0, tapi dalam itu tak masuk istilah kemiskinan dalam. Tapi 4.0 itu sebahagian daripada lanjutan daripada industri 1.0 pada kurun ke-18. Apa yang dibawakan oleh kemiskinan itu, kemajuan industri itu ialah kemiskinan, kesengsaraan. So, jangan lupa itu. Untuk semua yang mengkaji kemiskinan, jangan lupa kemiskinan itu mesti ada dia punya punca dia. Bukan hanya soal wang duit, tak makan, soal nutrition. No, soal kemanusiaan. Layanan yang kita beri kepada pekerja, kepada orang susah, apabila kita timbulkan cara-cara nak menyelesaikan. Jadi pada saya selalu mengingatkan diri saya mengkaji mengenai kemiskinan ini dengan membaca dan melihat peta Charles Booth. Dia ada 17 volume laporan yang saya baca ketika itu. Jadi tak ada kaitan dengan Malaysia. Saya kata ada. Kita gila-gila nak jadi negara industri. Orang sana dah sengsara kerana industri. Jadi mengapa kita buat pilihan ini? Jadi maknanya kita seharusnya sudah bersedia bersama rancangan pembangunan ekonomi kita
yang berasaskan perindustrian, iaitu cara-cara mengatasi kemiskinan akibat daripada industri. Jadi itu dia two komponen, dia macam apa ni, two fruits together. Kita hanya sebelah saja, sebelah lagi kita tak tengok. Jadi di situlah letaknya istilah yang saya belajar, itu namanya dehumanization. Revolusi industri dan proses dehumanisasi. Maknanya manusia dah dipisahkan daripada aktif mental dan fizikalnya. Jadi ada yang kalau orang bawa kereta, yang jaga tayar lain, yang jaga skrunya lain, yang jaga baterinya lain. Jadi maknanya juga dehumanize daripada function human. Dan yang paling sengsara exploitation ialah wanita dan kanak-kanak. Itu kalau kita baca itu, daripada situlah saya dapat gambarkan apa sebenarnya yang saya nak kaji kat Malaysia bila saya kaji kemiskinan. Kerana kesannya terhadap masyarakat itu yang menyebabkan dehumanization. Jadi kalau kita tanya hari ini pada orang ramai, apa itu Madani? Pada saya adalah usaha untuk rehumanization, untuk membawa kembali humanity itu seboleh mungkin. Itu yang dikatakan oleh Ibn Ibrahim. 6 perkara yang dikatakan ialah sumbangan kecil Malaysia terhadap proses rehumanization. Jadi itu tak pernah dibincangkan secara demikian oleh Datuk Seri Anwar sendiri, tetapi ini yang saya bincangkan apabila saya jalankan kajian mengenai kemiskinan. How do you recreate rehumanization as a result of destruction of human values akibat daripada perindustrian. Jadi ini dia dua perkara ini. Itu sebabnya UM ni, ya, saya duduk UM berapa tahun sampai jadi tutor pembina UM duduk pun dekat jalan pantai juga kan, sampai tahun 2009. Dikelilingi oleh orang miskin pantai Dana. So pada saya kemiskinan ni tak jauh lah daripada kita. Sama ada dari segi mental, ilmu, fizikal dan dari segi visual ada. Tetapi bila kita tanya macam mana kita nak, saya pernah dulu saya suruh saya punya designer buat poster. Can you give me a poster that will have an image of orang miskin? Tak boleh. Tak boleh, macam mana nak? Saya tak percaya orang boleh buat poster. Buat poster yang seluar koyak pergi dekat apa tu, department store, seluar koyak tergantung satu logik. Ni seluar orang miskin ke? Ini pada saya ini ada kontradiksi yang saya rasakan harus dijawab. Harus kita cari, kalau tidak penyelesaian, kita cari penghuraian. Kalau tidak dapat penghuraian, kita bina satu penghayatan di mana kita mesti ada kefahaman mengenainya dan amalan. Jadi ini yang pengarah akan sebut tadi, amalan kita. Kefahaman kita kemiskinan itu apa? Penghayatan kita mengenai kemiskinan itu apa? Jadi kalau kita tak pegang dia punya epistemologi ataupun asas ilmu dan kefahaman daripada revolusi industri sampai sekarang, mungkin satu ketika kita buat exhibition mengenai poverty in London in 1870, and then map, they can map all the houses yang orang miskin dalam London. Kita yang boleh sekarang ni kat Lumpur ni buat map mall saja. Berapa biji mall ada kat KL. Betul kan? So there are different ways that you can approach this study of kemiskinan dan kesedaran mengenai kemiskinan ini without learning about our experience, tapi melihat experience orang lain. Jadi pada saya ada peluang, itulah yang saya dapat exhibition kemiskinan dengan Kuala Aziz zaman. Tapi we have a backdrop. This is Industrial Revolution 4, this is Industrial Revolution 1.0. This is what it brings to us. So then barulah kita mengajar rakyat kita menyedari bahawa serentak dengan kemiskinan itu ada yang itu yang di Malaysia sekarang super Islam, kaya-kaya macam-macam lah orang sebutkan. Tapi pada saya kajian orang kaya tak ada. Siapa kalau kita pergi rumah dia,
anjing menyambut kita. Itu research saya begitu lah. Field research saya. Kita pergi mana pun, you can never access. Sekarang dia pula seluruh kawasan perumahan gated society. Orang masuk jail, gated. Orang gated itu gated society. Selamat. Daripada siapa? Daripada orang miskin pun kan, yang datang nak menyambut. Jadi ini adalah episod-episod yang saya rasa harus kita ambil perhatian dan prihatin apabila kita membicarakan dan menjalankan pendidikan mengenai kemiskinan. The backdrop itu, dia banyak orang buat di istana budaya lah, bila dia buat tunjukkan tarian semua itu backdrop itu penting. Kalau tidak, Siti Nurhaliza jadi kosong belakang, tak sedap lagu dia. Jadi pada saya selalu ke istana budaya, dan saya jadi pengarah dia, ada yang ditunjukkan. Jadi menarik pada saya bahawa the backdrop itu juga ada lampu. Engineer, ingat engineer ni tak ada kesenian. Tak ada engineer dengan lampu dan drop tu, siapa yang nak buat pentas? So all this combination, itu sebabnya saya katakan a sociology of poverty involve the rich and the poor. About the society, historical society and present society. European, jangan lupa kita heboh malah pembaratan yang saya lihat pembaratan ini membawa barat ke sini, memberatkan dan memudaratkan. Itulah dia belum. Jadi pada saya itulah persepsi ini, perspektif ini perlu kita ingatkan kepada diri kita. Jadi saya berharap, sebab saya dulu pernah menjadi pendidik bersama di bawah Uncle Aziz. Jadi dia punya sensitivity dan keinginannya itu lain. Jadi walaupun nak jumpa dia bukan susah, tapi sekali-sekali jumpa dia bincang, dia berfungsi ke apa-apa, bagi komen ke. Saya dapati ketika itu tak ada, it doesn't have any meaning to me, masuk kiri keluar kanan kan. But now punya dia yang disangkut dalam otak, tak sempat nak keluar. So I learned things that I feel very blessed. Jadi bila saya diminta oleh Hasan ulas buku dia, saya tak tahu buku dia dah 1000 muka surat kan. Saya kerja dulu setahun kerja Dewan Bahasa bersama dengan Christmas Osman Awang. Saya di bawah dia, pegawai penyelidik Dewan Masyarakat, dan juga Manur Razak. Ini 3 orang tokoh Dewan Bahasa tingkat 4 bangunan lama. Jadi dari situlah saya mula belajar melihat bahawa dalam sastra kemiskinan adalah tema yang banyak sekali. Dalam cerita Asmara pun disulam soal kemiskinan. Antara 2 darjat macam-macam lah, filem. So the dimensi mengenai kemiskinan ini, jangan lupa bahawa ianya juga telah dikaryakan karya-karya sastra. Menang hadiah sastra. Buat saja. Belum lagi lagu-lagu ciptaan yang ngasih orang Singapura, orang di orang Singapura, dan juga P. Ramlee yang mati dalam kemiskinan. So saya bila bincang kemiskinan ini, banyak dimensi yang kita luputkan. Utamanya kalau kita universiti ini mestilah fokus tentang pendidikan, ilmu dia, penulisan. But I think Ustaz Abu Aziz kena fikirlah bagaimana isu-isu penjamahan isu kemiskinan ini di luar dari apa yang ada di Menara Gading ini. Kerana itu, kerana dia nak buat amalan pun dia nak tahu apa dia bilang keluar kan. Saya pernah mengajar sekolah namanya Yayasan Anda. Percuma saya jadi cikgu bawa anjuran menolak mereka. Dulu Yayasan Anda tu jalan nama universiti itu dah tak ada mamak di sini. Buku itu untuk student miskin yang gagal dapat free ulang untuk SPM dan STPM, lelaki dan perempuan. Percuma. Saya mengajar general paper kerana saya jadi pemeriksa general paper. Kononnya bolehlah saya bagi tahu soalan, mana saya tahu.
Ini semua apa ni agakkan yang silap lah pada pandangan saya. Tetapi itulah dia saya lihat perlunya kita mengisi. Jadi bila saya lihat buku ini, tolong anukan slide pertama ni mana dia punya apa jaga komputer kau okey. Macam ni lah saya nak perkenalkan istilah ulas kupas, bukan review, resensi, macam-macam lah. Bedah buku sakit buku ni nak dia bedah, itu soalan saya. Jadi sebenarnya apa yang dibuat ialah mengulas dan mengupas. Kalau ada istilah bahasa Melayu untuk accumulation, orang dia bahasa mengajar dia dulu, accumulation tu timbun tambah. Kalau timbun saya saja tak cukup, dia bertambah, accumulate, a process. Jadi buku review ni ulas dan dikupas, atau kupas dan ulas, itu ulang lah. Yang tu processes. Itu kupas dia dan ulas dia, atau ulas dan kupas. So inilah saya rasakan saya dah banyak buat kupasan buku. Melihat manuskrip buku pun selalu Dewan ke, daripada UM Press ke, UKM Press ke, USM Press, dan jurnal, sama ada jurnal yang WS ke ataupun Scopus ke, jadi review artikel ya, untuk sama ada layak masuk Q1 atau tidak ya, untuk jurnal atau Q1. Jadi daripada pengalaman itulah bila saya dapat buku ni, inilah yang saya fikirkan dulu. Dan inilah panduan yang saya gunakan bila saya berfikir saya dapat manuskrip tebal macam ni mengenai apa. Baru ni saya dapat mengenai popular culture saya. Jadi popular culture tu apa dia? Jelas tujuan, skop dan objektif buku tu ya. Kemudian kita juga melihat apakah teliti struktur buku, organisasi bank, aturan logika pengisian. Kita kena ada panduan dalam mengulas buku, bukan sembrono ataupun main gasak je tulis. Kalau tak suka lah boleh, tak boleh cantik nak ulas. Boleh ulas, tapi mestilah berhemah lah. Jadi itu sebabnya setiap kali saya minta mengulas buku, artikel untuk diterbitkan atau yang sudah diterbitkan, yang saya gunakan, inilah kerangka. Jadi saya hari ini berkongsi dengan saudara-saudari. Kalau saudara-saudari diundang, minta ulas, inilah dia yang kita kena cari. Dan kalau betul-betul kita tengok dalam peraturan universiti, ini tak ada beza dengan ulasan nak presentisis. Nak presentasi macam mana? Lulus ke? Cuma saya tak masuk ilmu 5. Lulus ke gagal? So buku ni bukan soal yang gagal, soalnya penerimaan dan juga kegunaannya. Jadi itu niat saya pertama lah untuk berkongsi mengenai minat saya terhadap kajian kemiskinan ni dah lama dah, daripada BADC sampai kan saya mengkaji mengenai orasi, dan saya juga mengkaji membanding antara kampung yang dirancang seperti Felda dan kampung tak terancang. Jadi saya buat kajian tu di Sungai Buaya, Suatu. Sebelah tu Bidangsa. So situlah saya mula berjinak-jinak dengan soal kemiskinan dan juga soal, kerana saya kena turun badan dalam bidang profesor ini, kena turun badan. Tak boleh tak turun badan. Itu juga kita pergi ke di Pahang, Fort Telanok namanya di Cameron Highland. Tak jauh 6 jam dia lalu kita. 4 orang kita naik. Duduk sana, tak mau turun. Sedap lah duduk sana. Listrik tak ada, apa tak ada. Nyamuk pun tak ada. Kita ingat banyak nyamuk lautan yang tak ada. So it's quite interesting. Apa yang saya nak bawa bersama ulasan ini adalah pengalaman saya itu melihat hal-hal ini, dan juga mencari apakah perkara yang harus diliputi lagi. Saya tahu Hasan akan tulis buku, dan rakan-rakan sekalian yang telah menyumbang dalam buku ini pun akan memikirkan hal ini juga. Jadi saya sebenarnya mengajak berfikir macam mana, orang dah tahu buku ni kan. Jadi saya mengajak you fikir macam mana dia nak tengok buku. Saya tengok macam ni, you fikir macam mana. Takkan dia tengok bab you saja kan.
Ada orang tu kali pertama dia terbitkan dia tiap hari tengok itu artikel itu. Sampai kan dia tak nampak lagi dalam pun. Pasal apa? Dia nampak artikel orang lain dia tak nampak. So, ini pengalaman peribadi lah bila saya berbincang dengan hal ini. Jadi, next slide. Jadi, apa yang saya mampu lepas dari segi faham tujuan, visi dan objektif buku ini? Sebenarnya banyak isu yang dah diadres, bukan kemiskinan saja, tetapi ada kaitan dengan kemiskinan. Itu yang penting yang you kena katakan dengan jelas. Ya. Jadi disitulah editor perasan kawan saya Camuri, jual lama UPM ni, saudara Khairi yang saya berjumpa dia bulan dia hantar buku ni kepada saya. Ngajak saya betul tak sangat dia baca ni sempat ke dia. So, jadi melihat ini saya merasakan bahawa banyak skop ataupun scoping banyak, bukan skop dah, scoping. Macam mana macam orang kaki melekat tadi lah, banyak mana kaki melekat tu dia buka dan tutup kan. So it's quite a lot tajuk-tajuk yang dalam ini, yang tema-tema. Jadi tema-tema ni ekonomi ada, pembangunan mapan ada, pembasmian kemiskinan, evolusi dasar besar global sejak Perang Dunia Kedua ke sekarang, apakah perbezaan dan situasi ruang sosial apa dia disebut ruang fizikal dan ruang peluang. So these are all opportunities and space. So actually you are talking about space, right? Dari bidang sosiologi saya mengatakan you all are talking about space. Space to live. Rumah rakyat banyaknya. Rumah rakyat itu okey untuk orang miskin. So it has space. So kemiskinan has got a space. It's not just pada saya itu lebih senang kalau nak buat poster, cari rumah rakyat yang roboh dan sengit tu jadi tanda-tanda kemiskinan. Jadi menarik pada saya bagaimana konsep ruang ini penting. Ruang sosial adalah ruang, dan ruang sosial tempat dan sebagainya, pendidikan, ini semua ruang. Itu menguasai ruang sosial. Dan dalam buku ini juga dapat saya lihat evolusi dasar besar global dan juga dalam konteks Malaysia. Jadi, dan kaitan yang global ini dengan yang lokal. Saya tak mau panggil lokal. Yang nasional dan yang nasional itu kaitannya dengan yang lokal. Jadi dia tiga lapis. Antarabangsa, global, negara defense, contohnya duit, World Bank. IBRD itulah International Bank of Reconstruction and Development yang jadi World Bank. Dan bedah banyak apa tu? Budak projek, 200 juta nak menjalankan budak projek membantu orang miskin. Dimudah. Tapi nampaknya sampai hari ini pun tak bantu lagi. Macam mana tu? Tapi nak buat padang rumah, itu dah hebat lah. Tak terbayang dia orang pernah terbang turun ke depan tu. Wah, sebab tadi mungkin lah kalau start lebih lah. Ini tempat kargo. Sanusi kata dia nak buat tempat kargo di situ. Jadi dia tak singgah ke KLA semua, singgah ke Kedah. Hebat dia kena. Menarik imajinasi. Ini adalah imajinasi sosiologikal. Maknanya imajinasi rakyat dan kepimpinan politik, kuasa dan akhirnya kuasa. Bagaimana nak disimpulkan supaya menyelesaikan kemiskinan. Kita selalu dengar buat lapangan terbang besar, banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi dia macam tu hujan. Standard argument dalam ekonomi dan dalam juga dari segi bidang sains sosial lain. Jadi kaitan-kaitan inilah yang cuba diungkapkan dalam buku ini melalui, kalau saya katakan, melalui case studies. So many case studies. So I call this book a handbook of case studies. A handbook of case studies. Banyak pengalaman. Dan kadang-kadang kalau tak ada kaitan, ada, tapi nak cari kaitan tu kadang-kadang susah antara satu dengan satu lain. Tajuknya mungkin sama lah. Tapi saya cerita kelapa sawit lah lain, yang ni kelapa sawit tak lain. Jadi it's interesting for me, it gives me
variety of opportunity to see the different places. Itu sebab saya suka panggilnya sebagai handbook lah. Handbook is to guide you how to do things, and that's what this book has given me in a way. A guidebook buat macam Hasan punya artikel tentang Perdana Menteri yang sebenarnya dia dah menunjukkan macro picture. Dan how about the micro picture? Banyak juga bab yang menyebabkan micro picture buku kecil di luar bandar. Jadi dia macam buku ni dah jadi macam telescopic lens. Kejap dia boleh besarkan, kejap dia boleh kecilkan. And that's what basically what we are doing in this book. Membantu kita yang nak memahami keadaan kemiskinan di Malaysia ini dengan jauh lebih baik dan lebih sensitif. Contoh-contoh ini sangat penting. Jadi saya cari juga ada tak cerita Sarawak, cerita Sabah. Saya beri kesabaran menilai positif. Saya kata asal Sabah Sarawak ni malah yang Sarawak nanti dia tak aku ke Sarawak. Dia masa ada cawangan kat Sarawak dan juga di Sabah. So ini sensitivity lokal yang kita kena ada bila kita buat kajian akademik di Malaysia. Jangan kita menanjung. Bila orang miskin cari Kelantan. Tak betul dia kata. Duduk tengah Kuala Lumpur tu ramai gelandangan. Itu yang saya nak tengok tu. Cari gelandangan tak ada. Saya urban quality tu. Jadi fokusnya ialah mengenai rural. Pada saya umumnya fokusnya empirical fokus buku ni adalah mengenai pengalaman rural. Sama ada kes mengenai size of ownership dan sebagainya. Itu always rural, land and rural, tanah dan rural. Jadi kalau kita fikir hal ni, saya selalu mencadangkan kepada student saya dan juga rakan-rakan, sebenarnya dia ada 3 perkataan yang saya gunakan atau 3 konsep: land, labor, and capital. If you know land, labor, and capital, you can explain everything in this country. But nothing cannot. Yalah, benda tu tengah laut tu oil rig tu memanglah, tapi laut tu pun kira land lah. Tidak, macam mana kita tak claim dia minyak dia? Pasal minyak dia tak terapuk dah main tu, dia dalam tanah tu. So still land, labor. So land is the basic thing that you all study. Macam-macam cara lah you nak study, sama ada. Dan kerana di atas land itu kita berbincang atas urban renewal. Ini soal land lah. Dan rumah atas land. So, land, labor. Labor, ada pun land, ada pun hilang, tak ada orang kerja, tak boleh juga. They must have working. Tapi not only people working, people suffering pun ada akibat dikilang-kilang ni. Itu saya tak tahu lah yang pernah dengar istilah minakaran dan sebagainya yang mencemuhkan orang perempuan Melayu yang bekerja di kilang. So saya ingat lagi, saya ramai juga saudara yang menggunakan asal dari kampung pun. So pada saya land, labor tak kira lelaki perempuan. Jadi kesengsaraan semasa perindustrian itu is human. Suffering of the labor and non-labor. Jadi pada saya itu kita kena fikirkan tu macam mana kita nak menilai kemiskinan and capital. At the end of it, all this cannot be generated and itu tak boleh dilaksanakan kalau tidak ada modal. Sekecil-kecil orang jual burger Ramli, capital dia sampai ke McDonald's. Bayangkan, letak kat McDonald's sebelah tu burger Ramli. Sure burger Ramli itu burger orang miskin. Itu persepsi kita kan. Sebab apa? Burger yang saya sama harganya RM28. Itu yang sini mungkin RM5 atau RM6 terpulang. So jadi ini konsep makanan ni saya tengok banyak dalam kajian Kristian dah diukur daripada segi nutritional value. Tapi sebenarnya kajian makan ni lebih daripada itulah. Saya tengah melaksanakan satu projek namanya Ulam School. Ulam School maknanya nak menghidupkan kembali orang makan ulam. Middle class Melayu dia tak reti, dia makan salad je. Tak tahu apa dia ambil, dia bagi makan je kan. Sebab salad kemudian. Tapi pada kita ada ulam. Jadi ulam tu nak kata makan orang miskin tak juga.
Malah bahkan yang beli komersial sebenarnya tanah kat kiri rumah ni. Dalam fasa saja, tak perlu lagi tanah di mana. Kalau orang flat tak boleh, tak boleh. Di Singapura ada rumah-rumah Melayu Singapura tu ada tanah bulan banyak. Saya tengok sini. Dan dia boleh jual. Jadi ulam tu sekarang ni supplier untuk projek saya ni adalah dari orang asli. Dia tanam ulam. Apa saja yang kita nak dia tanam. Di Gombak ada, kemudian di Musmai kat Ipoh pun ada. Dan mana yang nak cari? Ini makanan orang kelas menengah ni. Malaysia ni sekarang menghadapi bukan masalah kemiskinan, masalah krisis kelas menengah. Tak tahu apa dia nak makan. Penyakit-penyakit. So that is probably another level that you have to look lah. The middle class crisis in Malaysia. Krisis apa tu? Krisis orang yang ada duit tapi dia miskin kan. Invisible poverty. Sebab apa dia punya disposable income tu tinggal sikit kan. Gaji besar. Tapi rumah tu penuh. Dia macam kilang semen kan. Ni tu TV dia, radio dia. Saya tengok sendirilah benda ni kan. Macam mana kita buat kajian kita dulu kat Piala tu. Saya tanya dulu, ni mana, ni kira dalam rumah dia tu memang dia kena tanam ulam. Tak cukup tanam lada sendiri, tanam. Kadang apa nak masak dalam duduk yang cantik ni? Dia kata, apa makanan yang nak dimakan? Mana jagung dia yang ditanam? Jadi banyak dia macam TV lah, hiasan je. Macam mula-mula kita dapat komputer dulu dalam pejabat saya dekat UPM tu. Kerani-kerani itu tak boleh pakai, training pun lambat. Jadi terpaksa lah dia tudung dengan kain tudung, minyak wangi, bunga tepi tu. Saya kata dah jadi taman komputer bagi saya. Nah ni, that is the innovativeness of human being in adapting to new things. Kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Jadi buku ini menyatakan pada saya bahawa the human effort is always there. Dan ada dua aspek yang penting. Satu itu saya panggil authority defined. Ini saya pernah tulis artikel mengenai debating about identity in Malaysia. Cari artikel tu ada, dalam web ada, debating about identity in Malaysia, di mana saya ulas bagaimana alat analisis yang penting di Malaysia ni adalah dua. Authority defined or everyday defined. Maknanya hidup you tu lah dia tiap hari. You are defined by a constitution Melayu, bahasa, budaya, agama. Tetapi tiap-tiap hari you can eat any food that you want. Tak ada orang nak kontrol, tak ada penguat kuasa, tak ada jakim makanan tak. Kecuali jakim jaga halal. So pada saya ini dua perkara yang, dua alat analisis yang saya rasa sangat penting untuk kita gunakan. Kerana hidup kita di Malaysia ni mostly authority defined, top down dan everyday defined. Very little. And very the angle tu kecil sikit lah. Timbulnya sajak ke lagu ke kesaraan, pengalaman everyday defined. Jadi penjelmaan dia bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk sajak. Jadi tengok sajak sekarang. Semua sajaknya yang mengenai everyday defined. Macam mana susah hidup saya. Jadi buku ini kebanyakannya adalah mengenai dasar kerajaan, mengenai impactnya, dasar dunia dan sebagainya. It is basically authority defined. Looking at the impact of authority defined policies terhadap macam golongan yang you tengok kan. Yang saya katakan, kalau you tengok dia ada dua bahagian besar, ekonomi dua bandar, kelas real dan kemiskinan, dan program impact, cabaran dan implikasi. So sebenarnya dia pada saya tak pisah dua ni. Sebab apa? Ekonomi luar bandar tu apa dia punya program, apa punya impact, apa cabaran. So actually ekonomi luar bandar ada program impact, cabaran dan implikasi. Kelestarian ada program impact, cabaran dan implikasi. Kemiskinan ada program, ada impact, ada cabaran dan implikasi. So dari segi itulah saya dapat lihat artikel ni ada chapter tu misalnya asal penyelenggaraan COVID ada 3 sangat. Mungkin nanti kalau you nak revise buku ni, kita boleh buat
edition yang kedua di mana kita bagi generic sakti, tema, subtema dan generik. Jadi dibuat COVID, kemiskinan, dalam tu kemiskinan, problem, impak, cabaran, implikasi, apa chapter yang relevan. So people can go directly. Now dia kena cari dan dipisahkan problem, impact, cabaran dan implikasi seolah very artificial. It's not real. The real thing is kalau saya baca dalam chapter bab tu ada mengenai problem, mengenai impact, mengenai cabaran, mengenai implikasi. Jadi apa yang buku ni perlu lihat next slide. Jadi you kena bincanglah, diskusi mengenai kaedah kajian. Jadi saya nak tengok semua buku ni adalah asal daripada kajian kan. Jadi kajian ni apa ya? Adakah field research, adakah quantitative research atau jadi ia tak semestinya disebut dalam tiap-tiap bab. Tapi kalau ada satu bab pendahuluan yang seperti perasan dan editor yang buat, mungkin ditambah dengan lagi apakah variasi metodologi yang digunakan untuk sampai ke print. Jadi rasa saya, jadi buku tu lengkap menjadi handbook kalau kita ada tunjuk apa dia variasi yang kita kaedah yang kita gunakan. Ada ke interview, jadi saya tak nampak manusia lebih. Ini ada kat buku saja rujuknya. Tidak ada kita berbincang dengan manusia. Aziz tadi dia buat research tak berserah. Tu sarung indeks tu orang faham lah. Jadi saya setiap kali jumpa orang faham kata kau sarung kau apa lagi? Mengapa soalan ni ke? Aziz kata orang faham dia sikit dan tak cukup sarung. So orang faham lah. Menarik pasal Aziz dia main dalam field. Dia turun ke badan. Bukannya dia datang daripada Menara Gading dan bilik ekon, tapi dia turun buat di situ. Inilah yang arwah Syahari, seorang rakan dan kita, profesor di UKM, profesor ekonomi dan econometrics, bidang dia turun. Dia kaji balik sebuah kampung namanya kawasan nama Perupuk yang dikaji oleh Raymond Firth, seorang ahli antropologi mengkaji mengenai kemiskinan, dan dia orang ekonomi pergi pula mengkaji, kaji semula 40 tahun, 60 tahun lagi. So it's quite interesting. Kajian ni janganlah besok api kat sini dia dah lepas PhD langsung senyap, kan? Buat benda lain. Cuba lihat dari segi longitudinal apa dia yang boleh sambung. Jadi kalau saya lihat sekali saya nak tanya, Madani dan kemiskinan, macam mana kita nak buat? Tajuk kita tiap hari tak berhenti sebut benda ni. Keluar rumah nampak kesel benda ni, dari sini nampak kesel benda ni, tak nak tengok pun ada macam mana ni. Jadi macam mana kita boleh kaitkan Madani ni dengan kemiskinan ataupun kelestarian. Dan ada yang disenaraikan 6 perkara yang kita. So cadangan saya itu ialah digaulkan dapatan ekonomi, sifat ekonomi ini dengan beberapa dapatan yang bersifat sosiologikal dan sastra. Kalau ada satu bab suruh Mawar tulis bersama dia Mawar nulis penyair, so dia tulis kemiskinan dalam novel Melayu. Oh, hari mungkin orang macam itu. Biarlah itu susah. So, it's interesting. Dia undang orang yang memang bagus menulis. When you also can invite those sastrawan. Kemiskinan dalam apa tu naratif sastra. It will be fantastic. Orang tak, lagi ramai orang datang. Saya semua nak dengar. Semua nak buat punya. Itu ada baca saja. Itu kan lagi semua nak baca. But it gives interest and gets interest. Saya rasa it is an event that's worth organizing. Tapi panggillah seorang sastrawan negara ke, 2 orang ke, dia tak ada kerja, tapi tak ini supaya dia berbincang dalam bidang dia. Siti Zaidul bidang dia apa? Mati Saleh, batu-batu. Okey, apa bidang sajak-sajak dia. Hari can unearth, congkir itu semua. Sebenarnya sudah ada kemiskinan itu. Saya baca novel-novel tulisan Jawi dulu, banyak cerita miskin. Semua penulis dari Pulau Pinang,
dan juga Pulau Pinang ada banyak press gitu. So I know UM has got good collection of Jawi text, novel-novel Melayu dulu kan. So pada saya kadang-kadang tu saya pakai juga. We cannot be only one dimensional or two dimensional. We have to do many dimensional. Actually, that's how we teach ourselves. Saya pun belajar kemiskinan itu belajar awal ekonomi dulu. Saya ingat lagi kali pertama saya siap tesis saya dipanggil oleh Persatuan Ekonomi Malaysia persidangan di Pulau Pinang. Menggigil saya. Sebab saya cakap ada 3 orang yang ahli ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi, tapi nak bincang soal orientasi teori pembangunan di Malaysia. Apa dia punya asas pembangunan di Malaysia. Di dalam buku saya tu, Rancangan Malaysia Kedua, buku tu memang ada satu table saya buat. Apa dia teori-teori yang digunakan di Malaysia. So, kita bincang. Jadi, saya punya ragging, academic ragging was in a conference organized by economists. Dari sejak itulah saya jadi planning. Kita masukkan lagi, mau masuk lah kan. We have to be ready lah. So, inilah bahagian yang saya rasa kalau you buat edition kedua. Actually, salah satu cara yang saya nak cadangkan, you interview these people and 5 soalan. And dia macam, let them talk. I do everyday different, let them talk. Not only you talk, or the report talks. You talk. Bagi dia dulu. Macam mana pengalaman? Apa dia? Kemiskinan. Yang ramai sekali miskin ni rocker. Dia nyanyi, bagus. Main gitar buat pokok je. Mana di sekolah milik. Kemiskinan mendorong mereka. Pergi kahwin, menyanyi, itulah. Macam-macam lah dia buat. Kita tak nampak tu, tapi itu yang mereka buat. Jadi bila you dengar, sekarang ni ada podcast yang dibuat oleh Akif Negara mengenai legenda hero-hero kita dalam muzik. Jadi saya pun dengar Ramli Syarif punya. So it's menarik lah bagaimana latar belakang dia. So these are the things you have to make the discussion alive. So kalau you nak dengar, panggil siapa dia Hasan yang mengulas mengenai filem UiTM ataupun dia mengarahkan drama kan. Apa dia yang menggalakkan beliau membuat drama ya? Jadi itu perkara penting dalam buku ini yang telah diulas, tetapi ulasnya adalah dengan kesukaran yang dihadapi oleh mereka. Iaitu bila nak melaksanakan authority defined project, it's not easy. Sebab apa? Lapisan pelaksanaan itu perlu dilalui banyak. Dan itu tak timbul soal keuangan. Saya tak pasal nak cakap. There's a lot of hanky-panky ni dalam sumbangan luar badan. Tapi nak tulis dalam buku ni susah lah. Ada 12 isi kan. Membangkitkan soal-soal sensitif berlaku pada GSC luar badan. Macam itulah. Kalau saya jahat kan. Inilah jahat. Saya kumpulkan segala maklumat dan berita perbicaraan Garah Belda dulu, kawan classmate saya UM, Isa Samad, Isa, all my good friends at home. Kalau you baca semuanya itu is a study and anatomy of not corruption, but how to transfer wealth to newly rising middle class. Dia jadi dulu wakil rakyat 5 kali, 4 kali ada yang boleh jadi wakil rakyat, sempat nak dapat duit kan, mengumpulkan tu anak dia belajar luar negeri kan. Sekarang dia dah jadi 5 setahun dia sekali term dia 5 kali, rebut. Itu sebabnya orang tanya saya, mengapa GSC ni banyak sangat? Sebab ahli politik ni miskin. Kalau cikgu kena berhenti, pegawai kerajaan kena berhenti. 5 tahun nak nyimpan duit tu, nak bayar rumah, nak bayar kereta macam mana? So you have to think on a very basic fieldwork sense. You boleh gunalah laporan-laporan yang banyak ni. Laporan SPRM itu saya pakai lah, banyak yang fitnah juga kan dalam. Jadi menarik lah laporan mahkamah yang memberikan kita gambaran. Jadi while we study pembangunan dan lestari dan pembangunan kemiskinan, ada keadaan yang menyusahkan pelaksanaan. Saya sebut ni kan,
sebut tentang program impak cabaran kasih. Tak sebut pun hal itu. Bagaimana penyelewengan dan sebagainya. Jadi pada saya nak bijak lah. Bukannya saya sengaja nak cari masalah, hanya nak menimbulkan soal yang buruk je. Tidak. Kita ada plan. Berapakah GSC mengenai pembangunan luar bandar? Mana dia yang tak ada kes? Ada. Felda, Rizda, dan ada rekod dalam Malaysian law journal. Itu pembicaraan hakim-hakim. So if one of you can be interested mengkaji badan-badan yang seharusnya menyelesaikan kemiskinan, apa yang terjadi, impak dia apa, cabaran dia apa, implikasi apa. So that chapter probably orang minat nak baca. Di samping apa yang ada, menarik. So saya tak nak minta banyak-banyak sangat, tapi yang tadi. Tapi saya percaya dia boleh buat. Sebab saya dah tengok apa yang dia mampu buat. Saya tengok lagi dia kempen GST dulu. Nak mati dia kerjakan oleh kerajaan. So kempen sana sini menerangkan apa itu GST, apa baiknya. Dalam satu kemudian habis GST. Si baik asal tak sama juga dengan GST. Saya gembira Malaysia juga. Kena pangkat kan. Bagus lah. That's what you do. In your life as academic, you cannot run away. Apa tadi, bidang ekonomi ke, macam saya bidang sosiologi ke, tak berhenti kena panggil. Macam-macam hal kan. Jadi buku ini, itu sebabnya you kena fikir balik, susun balik, kerana isinya amat berharga. Tapi macam mana kita nak mengolah dia supaya dia mendatangkan. Jadi maknanya dalam bab pendahuluan, satu janganlah dibagi ringkasan bab. Itu baguslah pada saya kan. Saya mengulang buku itu yang saya baca dulu kan. But you have to guide the reader. A book you have to guide the reader. Well, how do you guide that? Okay, apa dia perkara yang saya nak analisa dalam buku? Apa tema-tema penting saya nak analisa? Okay, perlu pendahuluan, rumusan dan sebagainya. Kerja lapangan. You kena uraikan lah. This is for interest. Kalau tidak tu dia boring je. Kita ni lah perkara ni, baca 2 chapter, setengah chapter, dah lah. Itu perkara untuk ubat ngantuk. Bagus. Untuk ilmunya, wallahualam. Jadi, kadang-kadang kita buat literature review saja, tanpa kita rasakan. Kita buat literature review saja, tak cukup. Kita tengah. Dan sekarang ni saya tengah menghadapi masalah yang besar di UKM itu dari mana? UKM kononnya semua nak buat dalam bahasa Melayu kan. Tapi buku dalam bahasa Melayu, iaitu pengisian ilmunya tak sama dengan, dia ada 2, mengajar menggunakan bahasa Melayu, satu lagi buku ilmu bahasa Melayu. Apa jadi pada tesis yang berpuluh ribu itu? BA, MA, PhD. Jadi bila orang Malaysia tulis tesis, katakan di UUM ke, saya jadi profesor kemudian di USM ke, dia akan menulis dalam bahasa Melayu, dia akan rujuk kepada buku yang Melayu ni. Tapi bila orang tu tulis tesis dia budak Melayu ni, kat London, dia tak rujuk buku Melayu. Dia rujuk buku yang dia boleh baca kat sana. Dia kata, kau balik buat film ni semua, apa tak tengok. PhD, mengenai ijazah kami baru ada 180 PhD, bukan hanya di UKM, di USM, di UUM itu yang saya biasa, UMT. So, saya kata macam mana? Takkan dia tak boleh. Tulisan ni, asalnya tulisan takkan tak ada, tak boleh masuk. Jadi ini, perdebatan saya di UKM itu, bagaimana kita nak mengelakkan di India tu. There's one English language Indian, there's one Hindi language Indian. So, adakah di Malaysia ini bahasa Melayu satu ilmu, bahasa Inggeris satu ilmu. Nak harap orang daripada New York baca bahasa Melayu, sorry, they don't need. No time. Walaupun dia banyak keluarkan di YouTube mengenai sedapnya bergerak ni lah macam-macam kan. Tapi sampai waktunya suruh tulis di sini dah mahu tak boleh baca rujukan. Jadi dia orang takut pada seminar di Malaysia ni bila ditanya soalan. Jadi sekarang itu ada soalan cipuman. How much is Malay reference you use in your teaching? Saya tak ada. Ada pun ialah orang Malaysia yang boleh bahasa Inggeris. Sebab kita gila-gila nak apa tu? You want kan?
So jadi dia rojok lah tu je. So jadi dari itu saya kecewa lah. Kita perjuangkan bahasa Melayu dan sebagainya, tapi ilmunya kita tak pedulikan. Itu sebabnya penerbit Muslim Melayu ni bagus. Dia akan terbitkan buku mana yang bahasa Melayu yang baik, yang bahasa memang itu kerja dia lah. Tapi penerbit Muslim Melayu penerbit mesti selalunya cost of printing tu dia tak minta. You impress. Kadang-kadang kalau you ada, you boleh sumbangkan, you dapat orang sponsor. Tapi di UKM, you must have money at least 5,000. Kalau tidak, tak diterbit. Kata saya pakai capai you lah buku saya senang. Semua $5,000 for yes. So jadi umumnya next slide adalah dia ada dua perkara yang boleh buat kajian mengenai tajuk-tajuk itu, iaitu faktor menegak dan faktor mendatar dari segi analisis. Faktor menegak ni ialah kelas sosial, sosiologis masyarakat, T20, M40, B40, dia maknanya all the hierarchical. Orang kaya, orang miskin. Kalau kategori Sayyid Ali ni, dia kata orang senang, sederhana dan susah. Jadi dia gunakan apa yang orang yang dia interview tu cakap. Orang pun tak kata dia kaya, senang, ni sederhana, bolehlah tahan. Istilah tu maka dikatakan sederhana. Lepas tu saya serik ni susah. Satu. So dia punya kajian di Kampung Bagan dan juga di Kedah dan di Pahang. So menarik pada saya istilah-istilah ini bukan tak guna macam Aziz Sarulilin. Tak ada orang pakai pun ataupun asal mungkin orang tak tahu. So pada saya ini penting. Jadi ilmu tempatan ni pun kita kena angkat juga. Macamlah kita ni miskin sangat, pemikiran kita tak ada teori, tak mampu mengulang. Come on lah, please. We are very capable people lah. Saya tengok sendiri, ya. Banyak saya tengok. Jadi satu lagi aspek dalam menulis buku ni adalah biografi. Biografi ni bukannya you, tapi you kaji the biography of the people that you study. Sampai dari segi individualnya siapa, latar belakang dia, pendidikan ni yang ditanya soal sendiri kan. Kemudian family, agak kita tinggalkan kerana family. Sebab di Malaysia ni kahwin kerana demokrasi, family tersisih. Kerana kita nak undi orang, seorang. Kita tak nak undi family. Jadi family is never in democracy. So you cannot be, you must be very clear. Democracy denies family a voice, but members of family yes, and community. So jadi you banyak kaji mengenai kampung luar bandar, orang bandar dan sebagainya. It's a community base. So ini dia ala-ala analisis yang saya fikirkan kena ambil kira kerana buku ini sangat berharga. It's hard work. It's not easy. Hard work in two ways. Hard to get it produced. Tak dapat orang sama ambil lain susah. Ada saya macam-macam. Tapi saya tengok kamu tak berubah semua. Maknanya dia tahan. So untuk dapat deadline ni susah. So jadi you have to cooperate. You have to practice. Yang keduanya, kesukaran adalah berkaitan dengan ketelitian dalam setiap bab. Keseragaman dari segi bahasa. Itu yang nak dijaga. Bukan orang bahasa ada orang yang mengajarkan itu. Tapi pada saya, tengok bahasa dan sebagainya ini mesti ada orang copy editing yang baik. Kalau tidak, dia tak mengapa. Tak sampai lah ilmu tu. It's not access. It's not accessible. Jadi pada rumusannya baik sebagai rujukan dalam beberapa tema. Ini dah pasti. Ini you sendiri tajuk dia dah ada 3 tema ni. Dalam tu banyak lagi sub-sub tema. Jadi macam mana kita nak susun supaya orang tahu ini, okey, kemiskinan apa dia yang fokus. Tak kira lah dia dalam membasmi kemiskinan badan atau badan. Kemudian kaitan lestari dengan kemiskinan. Ini yang saya susah nak cari. Kaitan dengan lestari dan kemiskinan. Kita cari bukti-bukti yang jelas. Ada kajian di mana resources depleted, deprived people resources for income.
Handbook of Case Studies. Susunan tajuk atau subtema generic. Maybe out of these two you have 2 or 3. Yeah, will be nice. The second edition will be a real change, kan? Dan akhirnya ada tajuk-tajuk yang boleh dikelompokkan. Ini betul lah yang saya katakan tadi. Saya ada 3 dia seorang dan orang yang kami mengenai COVID. COVID dia menarik, tapi you have to contextualize. Dalam konteks pembangunan lestari dan penyelesaian kemiskinan, adakah COVID ini terbukti membawa kemiskinan atau temporary poverty? Tidak baru. Temporary poverty, kemiskinan sementara. Itu yang benda putih keluar. So you are the observer. You have an idea how you implement that in this form. Kajian, tak buat kajian dalam bentuk thesis ke bentuk. You just buat kajian di dalam diri sendiri. 2 or 3 of you get together. You don't have to have a team of 20 people. 2 or 3 people to think. Karena you have to bounce your ideas in. And then you write. Ada orang tu nak buat kajian. Kajian berikut. Dicari benda lain. Dana-dana lain. Saya boleh buka macam-macam orang yang banyak dana ni. Apa tu dana dia hasanah macam-macam. Boleh dah bagi je, tapi cara nak letak hati. Saya kata ajar sikit benda ni. Duit dia ada tapi tak kuat. Jadi apa dia buat? Makan bunga je nampaknya duit. Banyak kerajaan bagi. Itu satu lagi. Kerajaan tak miskin, duit banyak. Kalau saya, duit banyak. Tapi nak mendapat lorong. Jadi kita fikir lorong tikus nak cari jalan nak masuk. Lorong pintu depan kita tak fikir. Sebab saya harap nanti bila yang tulis buku ni kan buku dah ada. Carilah orang yang boleh sponsor untuk second edition. Kita tanya halang. We jumpa Dr. Suraya. She's doing all research on miskinan atau benda-benda kan. Semua dia boleh bagi katakan dia nak menerbitkan edisi 2 perlukan 20,000, 30,000. Termasuklah bayar dan menulis, jangan banyak tak bayar menulis. Kalau saya menulis kena bayar. Menulis dalam masa kena bayar, kan dia orang sehat kena bayar. Takkan nak menulis buku tebal-tebal ni. Tak nak letik dan orang angkat dia perlu pilih kan. But I think we can do it. Dan taliah berasal pada Jamhuri dan Hari Kerana berjaya mengumpulkan ini dan semua penulis. Dan sebut nama panjang pelakon. Tapi semua penulis ada di sini dan saya harap akan bekerja sama. Mungkin buku yang kedua atau 3 tak kenal orang yang nak terbitkan. Tajuk dia. Jangan buku program impact cabaran edukasi. Program impact projek apa ni? Impact apa cabaran? Jadi mesti dikaitkan. So mungkin berfikir. Sekian, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Masih banyak ada problem lagi. Itu mungkin ada soal jawab. Jika ada apa-apa soalan, cadangan, pandangan, bantuan maupun silakan. Cadangan buku akan datang, insyaAllah. Okay. Cari soalan. Media yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa soalan tapi saya akan sampaikan. Mungkin saya boleh perkenalkan diri. Saya Syarifah Fatimah. Saya graduate dari Prof di Wellington masa saya buat PhD tahun 2014. Pakai nasi, hasil dari yang berdunia. Saya pun daripada bidang sosiologi, saya fellow di UAC juga. Sebenarnya saya tak adalah soalan spesifik. Where are you now? I am in UAE, Gombak. Okay, saya boleh berikan semua. Buku lampu. Cerita buku lampu pun saya rasa menarik juga. Kita boleh bincangkan from the context of poverty and sociology.
Mungkin tak ada soalan spesifik, tapi just maybe a comment also in addition to apa yang Prof bawakan. Alhamdulillah tahun lepas saya ikut Prof Hassan dengan Prof Haizan kita sama-sama. Sebenarnya saya bawa PG student saya juga, aku sebagai student saya. Saya pada dua cerita dalam kereta tadi. Kita pergi different location dan kita pergi kampung nelayan, kita pergi Felda. Dan saya highlight juga dekat student kita ada tugasan sebagai sosiologis untuk bawa cerita-cerita rakyat supaya perbincangan tentang ekonomi bukan sahaja dry, because the story ataupun cerita-cerita tu yang membawa maksud kepada isu-isu ekonomi, bukan sahaja kekurangan pembelajaran tapi apa yang dilalui hari-harian. Jadi banyak contohnya student saya melakukan kajian bersama saya tentang urban poverty. Walaupun saya pun selalu highlightkan juga macam Prof cakap, kita duduk di bandar ni, kita sangat segregated. Jadi bila Prof highlight Booth Charles Booth research tu, saya sangat tertarik sebab saya pun selalu bincangkan tentang di bandar kita bincangkan urban planning, PPR areas. Memang kita bahagikan terus clearkan PPR areas, kondo, gated community, dan pada masa yang sama bila kita hidup macam tu seolah-olah collective culture kita atau society kita hilang. Kalau di kawasan rural, apabila ada keluarga yang susah, akan ada keluarga yang senang membantu. Contohnya bagi kita tak guna perkataan scholarship, tapi macam mana keluarga yang senang akan membantu anak-anak keluarga yang susah bahagian menampung pembelajaran. Tapi kalau kita hidup di bandar, walaupun mungkin kita ada niat yang baik untuk membantu keluarga lain, tapi kita sekadar QR pay saja, scan QR, bantu tu hilang ihsan sebab kita tak jumpa orang, kita tak bercakap dengan orang. Jadi kita tak faham kesusahan orang lain di antara masyarakat. So the gap between the different social classes tu and how kita boleh bring it back together tu ada sebab kita in spaces, macam Prof cakap, the space itself kita separate. So we don't meet each other, kita tak bercakap. Jadi kita tak faham kesusahan ataupun kesenangan dan berapa jauhnya these gaps are growing, but because we put a physical structure to separate the social world. Itu je lah yang saya kasih. First, I'm sorry lah, I tak ingat. I was a student masa tu. Oh yeah, put it this way, I have 8,000 students already in my life. 8,000 orang student, saya simpan senarai tutorial saya punya. So, nanti saya berikan tengok lah. So pada saya ada sociological sense atau sociological imagination. There's a book called Sociological Imagination by C. Wright Mills that explain how to dissect, how to analyze a society. Buku telah diterjemahkan kepada 38 bahasa yang terakhir dalam bahasa Norwegian. So I had a discussion about this book at UPM. So ada orang kata, boleh Om Tim yang dia kena cari wanita peduli, tak ada macam. Oh, itu komentari tu saya tak setuju cara di komen pun. Dia tak akademik komen lah. Dia komen, ini buku ni tak boleh lah, barat ni. Saya kata, kalau duduk barat kan selatan dekat buku ni. So it's interesting how prejudices has deprived us of the ability and the possibility of seeing the other side that we criticize. We criticize the other side, do we know what the right is? So seperti like your neighbor lah kan, duduk sebelah rumah ke, apa lagi kat flat, semua kan. So I have a project with an architect, how to transform rumah rakyat ni. Macam mana tiap-tiap floor tu nak dijadikan library untuk kanak-kanak. Macam mana tempat buang sampah tu nak jadi social gathering center. First funded by PBT. Itu saya, bahagian tu saya minta duit lah kan. Gaya orang-orang saya, gaya sini tak sedekah. Tapi maknanya menerangkan bila orang tu ada sedara dia terlibat, dia cepat. So I'm exploiting them. Di Malaysia ni, walaupun kadang-kadang marah sedara apa kan, tapi bila timbul soal sedara malah keluarga, they become lot softer. So macamnya, jadi kita buat di Pahang, di Terengganu. Sekarang ni Kementerian Pembangunan dan Kesehatan kepada negara nak ambil, nak pilih 100 buah flat di seluruh negara ni yang kita nak bantu. So, memang kita tahu flat tu dah flat betul lah pada pandangan saya.
roboh lah apalah kan. Kita tak sampai ke situ tau pendidikkan kita ni. So daripada situlah kita dapat 2-3 buah flat yang berjaya. Kemudian flat lain datang dengan jatuh kuasa masing-masing. Mana kau buat ni? Mana kau ambil duit ni? I think now I'm happy I'm doing everywhere. Jadi sama dia Zalina dia arkitek dari Asma UKM, dia dulu juga saya graduate. So this is what I think we can do. Kita tulis buku, fine. Itu tapi penghayatan kita itu tak komplit kalau kita hanya membina kefahaman yang lebih mendalam dari ilmu kita. Tapi kita tak tengok amalan yang kita boleh buat dari situ. Jadi saya buat projek mengenai ruang fizikal dan ruang sosial itu atas asas itu. We have to. So kita kena amalkan cakap dia. Sebab orang kritik Kementerian Perpaduan cakap je. Apa benda yang dia buat? Dia kata perayaan. People don't want perayaan. People want to live a normal life. People want to have some form of access to income. So saya hanya nak mencadangkan kepada saudara sekalian, iaitu mengenai what else you can do. Itu maksud saya. And then what else can you do with kita ni, walaupun kita ada, we don't want to work in silos lah, UKM. So we have now Uncle Aziz Center. We want to respect him. The way to respect him is to study more what he has initiated. And for me, it's not only more in terms of what he has done, which is in the economics, but what else in sociology, in music, in culture, where poverty is expressed, or and these activities become conduit to live above absolute poverty. Macam mana main music? Saya tak pasal nak cerita lah, saya dulu asal tahu lah. Saya main music dulu, main band kan. Kita main 4 orang 6 orang, main kelab malam bawah duduk rumah ke muka jalan daun, 8 orang duduk satu bilik, bayangkan bangun ni. So this, but why do we do that? I ask myself, itu masa saya third year sociology, I ask myself, why do I do this? Yang dia better than Johor tau, Johan Pukiran, Goran Pukiran Malaysia. So kita tanyalah, saya lah yang orangnya ahli falsafah dia kan dalam agama. Saya seorang yang tak main gitar pokok, yang lain semua main gitar pokok. I mean, poverty to me is that. So what do I do? Why do we do this? Dia kata, this is the only way I can break the barrier. Mengenal orang, itu punya meraya, penuhi sana, macam-macam lah. Kalau menyanyi penuhi kahwin dia tak berhenti kan. Dulu melalak macam pokok, sekarang melalak pakai tak ada pula kata okey. So it's interesting how these things change kan. So pada saya, bila saya baca balik sejarah semua penyanyi di Malaysia ni, all poor. They didn't start rich. Music pun tak tahu, tapi dia main macam mana. Maknanya dia main telinga ni. So you see this bakat-bakat ini. Itu sebabnya saya kadang-kadang saya suka mengalih pandangan soal kemiskinan ni. Artis di Malaysia yang miskin, yang kau buat buku tu, semua penyanyi nak beli, minat dia pun nak beli. Yang ini berat sikit lah. RM100 ni pula nak beli. But you choose that topic, don't write a lot. You write 150 pages. I rasa ramai yang nak panjang buku macam ni. Satu penyanyi muzik pun akan sponsor. Semua orang ni cari dekat belakang dulu tutup. So macam tu lah maksudnya. So you have to have a business acumen lah in that sense to really generate some funding for these studies. Go a bit different from the main line yang kita selalu dengar kan.
Jadi yang kita lakukan ni yang kasih apa tu, pendidikan ekonomi, dulu EPU. You just get out of that and start talking something else. Let them dance to your music, not you dancing to the music. Kan? So I think this is the way it is. But you have to have friends. Saya belajar network ni tak habis. Network is the key to everything. And that means what? That means you are humble enough to accept the fact you don't know everything. Humble enough to accept the fact that I have to learn from someone. Maybe for Sabulo, but I learned a lot from my new. I have a new lecturer who speaks Arabic and Turkish. She studies Syrian migrants. Dia ngajar anak dia. So she wrote this thesis, fantastic thesis. So now where is she? Kejap-kejap Turki balik, kejap-kejap ke Syria balik. Kata nampaknya masa dia nak berjalan, dia nampak. Baru setahun masuk. She is not in Turkey. And then she got connection with Australia. Dia dah buat buku dengan Australia. So it's networking. So I can see in less than 6 years, she can become a professor. If she goes this way. If you want to dia tak peduli lah. Dia memang terus masuk lorong tu je. Because dia punya penerbitan tu dengan Australia tu satu hal. Tajuk dia displaced people, study of displaced people. So Australia banyak pesawat kapal kemudian dia letak di Papua New Guinea kan. So it is interesting. So I think we have to, kalau dia tu lah kan, kalau keluar kita ni dekat-dekat sikit dengan pekerjaan dalam negeri ni. Pekerjaan dalam negeri ni nak banyak nasihat, tapi salahnya dia tak percaya semua orang. Macam mana nak buat nasihat? So saya kata kat Saturday ni lah student kat UPM. Kata kat Saturday, you have to allow this academic come in. Kawan baik kau Syamuddin Rais, kenapa kau sekarang jadi musuh pada kita? Dengar dia Syam tu, dia memang lalak, dia mengata terima saja, buat apa yang kita punya patut. So jadi pada saya, kalau kita dapat you relate poverty and political asylum di Malaysia. That will be. Dan macam mana ada satu kelompok yang saya jumpa tu, they are all doctors, lawyers, engineers. They came here because they know Malaysia. Tapi dia say lah, dia syarat lah nak jadi doktor, ada certificate dan sebagainya, ada certificate. So I think there is another area lah. Satunya banyak bagi duit tau. Dan dia ada satu section dalam penyelidikan mengenai keselamatan, research poverty as a source of security, a threat to security. Something like kalau Sabah tu memang betul lah dia pergi Sabah. Saya buat research Sabah tu, orang bajak tu budak laut ke, you can come back lah. Tidak benar-benar lah. Itu saya punya benar. Abang tanya, belum? Abang Datuk, terima kasih Datuk. Tadi Datuk ada juga mention tentang macam bunyi ada mati dan misi kan, kalau kita nak define tentang kemiskinan ni kan. Saya manage to get something from Semarang selembar kamus kemiskinan. Kalau saya boleh baca di sini kan. Kemiskinan berarti kelaparan, penyakit berarti kemiskinan, kemiskinan berarti kekurangan zat makanan, keciciran pelajaran berarti kemiskinan, kemiskinan berarti kekurangan perubatan, kematian ibu ketika melahirkan berarti kemiskinan, kemiskinan berarti usia tidak panjang, bodoh usang berarti kemiskinan, kemiskinan berarti hidup menumpang. Tahun 1984 dipetik daripada sebuah cerpen Usman Awang. Jadi kalau lihat Usman Awang itu daripada tahun 1984 dah memikirkan tentang kemiskinan itu mati dan misi. Tapi dari sini mati dan misi itu boleh diperpanjangkan lagi, bukan sahaja kepada pendidikan, kesihatan, tapi melihat sini kematian ibu ketika melahirkan berarti kemiskinan. Ada lagi aspek-aspek lain Datuk? Kalau Datuk boleh kupaskan? No, I think there are legal definition of kemiskinan which is related to planning and all stuff. Then because kan kata yang paling penting lain juga universiti ni punca kuasa.
punca dosa pula tu dalam punca puasa tu. So jadi pada saya lihat adalah penting menjelaskan itu. Tapi dalam moral definition of it, moral ni relative. Kenapa orang jadi kaya, kita jadi miskin? Kenapa? Jadi soalan-soalan tu ditimbulkan oleh orang yang memerlukan bantuan. Jadi apa yang Osman katakan semua adalah orang yang memerlukan bantuan, yang memerlukan perhatian. Jadi multi-dimensional pada dia itu adalah personal strength, iaitu pengalaman personal pribadi ataupun konteks yang lain. Kalau dengar cerita-cerita Tamil, saya tak faham tapi saya ada soal personal grievance. Whole of Tamil in Malaysia that I know, Malaysia Pen Tamil tu budaya dia graduate. It's all about grievances. Apa yang saya tak dapat. Jadi kalau ada novel dalam bahasa Mandarin yang menang di Mandarin di Beijing tu, tulisan Mandarin novel dan juga mengenai dia tulis mengenai the rare earth itu, dia punya buku mengenai bagaimana mengesankan penyakit, bahawa sukaran pada orang. So pada saya the many dimension can be seen quite simply between what we define in terms of authority, apa dia, but what we define in terms of everyday, what are they. Itu orang sebut tak, itu kalau tanya Ustaz kan, miskinan jiwa, miskinan itulah. Jadi salah satu lagi, dan kalau ada institut orang kaya-kaya, tidak tahu pula apa institut orang kaya-kaya. Tidak banyak dapat duit. Kalau orang kaya nak bagi duit lah. Tapi orang kaya nak bagi stadium, jas masih, nak bagi bangunan. Dia tak nak bagi untuk dia. So pada saya kadang-kadang tu, it's the dimension is for us to decide. But for me, authority dimension is one, defined, documented, lepas tu dipantau, and then di report. Itu dia punya sikut dalam policy apa tu, policy making. But the other defined definition of kemiskinan ini is everyday defined. Everyday defined ni susah. Itu sebabnya saya suruh orang buat riset bukan penyanyi, bukan penyair. They are expressing this everyday defined difficulties they have. So that's why I think you can broadly see what are the authority defined mengenai kemiskinan. Banyak. The whole institute kuasanya mengenai itulah. Tapi kuasa juga kalau dia bagi keluar. Jadi saya harap kalau kita dapat stok saya tahu, saya campur dengan ahli peneliti 3 tahun. Field research with physician 3.5 years. They are all very poor lah. Tak ada saya dengar penyanyi yang saya. Tadi Siti Nurhaliza, dia kaya, tak ada. Sekarang betul tak dia kaya kan? Itu juga ya, jadi orang jadi musician ni yang dianggap oleh keluarga rendah. Saya kan saya nak masuk band tu, mak saya marah kan. Bagi masuk universiti, apa lah betul dengan nyanyi ni. Dia diam je. Tak lawan lah, tak lawan kalau tak izin. Tak lawan, tapi pergi juga. Tak izin pun pergi juga. Lama-lama dia dah keluar radio TV, endok pula ada faham. Macam tu lah, merubah sikap. Jadi for me, you must expand that notion of kemiskinan. Then, innovativeness is defining kemiskinan to become better. Selamanya dalam institut saya itu bukan mengenai orang iban kadang-kadang. You have to include them. You have to include. You find people. There's a professor called Professor Jayu. Jawaban from PM, dia dah retire tapi very active. Dia memang dia macam ada kerja dan betul dia. Tak ada benda yang betul dalam Malaysia. Tapi kita lantik dia jadi profesor di Ohio itu. Kajian Malaysia. Saya ingat nanti dia tanya boleh kita ganti ini bayar kita. Saya punya nanti. Kalau tak ada cerita sedih Malaysia ni orang tak percaya kita pun kaya. Kita ada cerita sedih, critical, then they believe.
Not regularly. You can't be correct all the time. Di mana ada yang Terima kasih banyak pada Prof. Ulum. Saya ingat mungkin itu soalan yang terakhir. Ada satu lagi? Satu lagi yang terakhir? Ada? Ada? Okey, silakan. Assalamualaikum. Daripada Universiti Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Saya adalah pelatih dari UMAS. Saya one of the penulis juga dalam chapter. Terima kasih kepada Prof untuk opportunity yang diberi. Saya rasa daripada komen dan bedah buku hari ini, saya rasa antara idea yang mungkin boleh dibuat untuk para penulis pada masa akan datang, saya kira pembasman kemiskinan ini bukan sekadar pada kesedaran dan keazaman daripada kesusahan. Itu satu perkara yang saya kira proses yang natural, tetapi kita harus lihat juga kemungkinan pada masa sekarang ada banyak orang yang memanipulasi kemiskinan itu. Kita tahu dia boleh jadi satu sumber untuk keteguhan diri, tetapi ada banyak orang yang tertipu. Saya kira elemen penjagaan orang-orang yang berkesedaran dan sedang berusaha keras ini perlu dijaga juga. Kalau tidak, kesedaran mereka akan digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melencongkan mereka daripada berjaya. Di saat akhir, saya kira banyak juga semakin kerap kita dengar mutakhir ini orang-orang yang ada kesedaran dan berusaha keras, tetapi di akhirnya mereka tidak berjaya membasmi kemiskinan, malah jatuh lebih miskin disebabkan oleh mereka dimanipulasi oleh orang-orang lain. Saya kira mungkin kalau kita nak buat case tadi, bukan semata-mata tentang perjuangan untuk menaik tarafkan diri, tetapi juga untuk menjaga diri daripada dimanipulasi atau dipergunakan. Terima kasih. saya kira itu satu cara yang baik, tapi ini proposal yang kerja keras lah. Dan apa yang dia perlu lakukan adalah mencatatkan perubahan pemikiran dalam melihat Islam. Itu you kena jelaskan. Kalau saya menulis buku, saya akan jelaskan. Sebenarnya saya nak menulis buku dan menjadikan dengan Islam, tapi saya nak melihat kolonial dan pasca kolonial. Apa sifat Islam? Takkan dalam menjadi Islam. Tapi then we have to history. So how do we do that? We educate ourselves not about kemiskinan only, but about how to analyze social issues yang ada. Jadi sekarang ni yang you sebut tadi orang manipulasi, scammer lah, manipulasi. Scamming is a big industry. Seperti juga menjual pendidikan di Malaysia, big industry. Apa private university ke, universiti kerajaan ke yang buat duit juta-juta. They are making education as a commodity. And it is ironical for people using kemiskinan as a commodity for their success. Ini ni, kalau tipu banyak scam lah. Ini harta Palestin semua kena tipu. Tapi kita remah kerana masuk surga, itu tak peduli lah. Tapi itu yang benar. Itu sebabnya kan banyak kes ni. Jadi you ikhlas tau bagi remah. Sebab dia orang buat tu very well organized. Kan saya kata ada accountant, ada business. Oh, saya dah kata orang tidak lain lah kan. It's not good. But for me, I think it is good to be it's more about awareness campaign rather than study of. That means you need psychology or psychometric people to do some work to help you out. So it's a good thing. I think we should do. Uniman saya pertama itu. Waktu kerana. Good. Terima
kasih banyak pada Prof. Guru, terima kasih banyak pada tuan-tuan, puan-puan, terima kasih banyak pada pihak Universiti Malaya, terutamanya pihak Muadis, Pusat Pembangunan Muadis. Tuan-tuan, puan-puan, cukup menulis saya serahkan dulu kepada penulis untuk acara selanjutnya. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat atas perkongsian yang telah dikongsikan. Semoga hadirin mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Dipersilakan Profesor Ulum Datuk Dr. Samsul Abdi Baharudin dan Profesor Dr. Asad Ali Ghulam Hassan untuk kembali ke tempat duduk BPM. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan penyampaian buku. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Buku Aziz Universiti Malaya yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Suhaizah Hanim bagi penyampaian buku kepada para penulis. Dipersilakan. Dipersilakan Dr. Nur Lina Abdullah. Seterusnya dipersilakan Dr. Aminah Abdul Aziz. Seterusnya dipersilakan wakil bagi Dr. Naziatul Azia Muhammad Razi. Seterusnya dipersilakan Dr. Zubir Abdul Majid. Seterusnya dipersilakan Dr. Nurul Ashikin Alias. Seterusnya dipersilakan Dr. Rosmilah Ghazali. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Hanif Hassan. Seterusnya dipersilakan Profesor Madya Dr. Doris Patmini anak perempuan S. Silbarani. Seterusnya dipersilakan Dr. Chia Chan Fat. Seterusnya dipersilakan Dr. Nik Zilwatul Fatihah Ismail. Seterusnya dipersilakan Puan Nurul Atika Zulkifli. Seterusnya dipersilakan Profesor Emeritus Campuri Siwa.
Seterusnya dipersilakan Profesor Dr. Hasan Ali Gulam Hasan. Dan sebagai penghargaan dipersilakan Puan Syamsiah Abu Bakar, wakil dari Perpustakaan Peringatan Sabah Universiti Malaya. Mohon tanya syukur untuk teruskan di atas pentas. Sebagai tamu penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin untuk menerima cenderamata daripada Pusat Pengajian Pembangunan Abu Aziz. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay. That's it. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Ibrahim, wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka, menerima cenderamata dari Pusat Pengajian Pembangunan Abu Aziz. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Profesor atas penyempurnaan majlis sebentar tadi. Majlis mempersilakan tetamu hormat untuk kekal di tempat duduk masing-masing bagi sesi bergambar. Juru kamera dipersilakan untuk kami tetamu hormat dan hadirin sekalian di atas kesudian meluangkan masa hadir untuk hadir majlis kita berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada sepanjang majlis ini. Dengan terhormatnya mempersilakan tetamu hormat dan hadirin sekalian bagi menikmati jamuan tengah hari yang telah disediakan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.